Korang tahu tak ni apa? Ini adalah kompartmen ataupun storage untuk korang susun korang punya kitchen appliance yang ada kat rumah korang ke dalam laci supaya dia nampak lebih tersusun dan tak clutter sangat lah. So korang boleh nampak dia datang dengan pelbagai saiz, so korang boleh beli saiz yang bersesuaian dengan laci korang. So bila korang dah beli tu korang boleh asingkan lah sudu satu tempat, apa benda macam senduk satu tempat. So senang nak ambil dan senang korang nak differentiate everything kat dalam laci tu. Dan ini pula adalah storage yang korang boleh letak dekat dalam kabinet korang. Untuk benda-benda macam contoh ni, kita boleh letak alat-alat untuk bersihkan sink, macam apa benda, Clorox ataupun sabun cuci pinggan. So kat atas tu, kat bawah tu pula korang boleh letak macam apa ni nama dia, tisu. So jadi dia tersusun lah, sama juga. Korang boleh letak bawah sink je, so dia nampak lebih tersusun, ada space dan senang juga korang nak bersihkan. Kalau nak bersihkan bawah sink tu kan, korang boleh angkat dia keluar je dan just lap je. So nanti boleh letak balik shelf ni, dan benda ni pun boleh tarik dan kiranya macam ada roller yang boleh korang balik tarik keluar dan ke dalam.